Dalam syurga sekarang ada orang tau, Nabi tengok masa Isra' Mi'raj itu siapa? Masa di padang mahsyar nanti bila ditimbang, kalau amalan baik lebih daripada yang jahat, terus masuk syurga ke? Tak gamuk tanya. Baik, sekarang ini syurga dan neraka memang telah ada. Dan siapa ada di dalam syurga? Kerana dia tengok dalam cerita Isra' Mi'raj ada orang dalam syurga, bahkan dalam neraka pun ada. Kita nak tengok cerita movie dalam TV, biasa nak main cerita tu 2 minggu lagi, dia ada tak iklan? Ada tak? Dia tunjuk iklan. Ada tak? Iklan dia kalau main iklan panjang ke iklan tu pendek daripada cerita? Biasanya pendek-pendek. Itulah Isra' Mi'raj. Allah tunjuk pada Nabi benda yang berlaku sungguh gitu lagi. Tapi short pendek dalam satu malam. Situ di antaranya slot-slot keadaan dalam syurga neraka Allah tunjuk. Jadi sebelum main filem yang betul, manusia sudah mampu ambil cerita buat pendek-pendek, kat pendek-pendek sebagai iklan. Nampak? Maka Allah lebih mampu lagi benda yang akan berlaku dalam syurga neraka, ambil dulu gambar dia, tunjuk ke Rasulullah. Allah mampu tak? Mampu. Itu cerita dia. Yang akan berlaku lagi, yang akan berlaku nanti dalam syurga neraka sebenar, lebih panjang, lebih hebat. Hak ni macam kezek, macam cerita pendek sahaja. Itulah yang kita yakin. Nampak? Kerana dalam dunia pun tak ada maknanya iklan lebih panjang daripada cerita. Nak main tayangan gambar minggu depan filmnya, minggu ni ditunjuk dulu filem, iklan dia. Iklannya memakan masa 3 jam setengah. Filem je sejam je. Tak ada gitu. Faham tak? Mestilah iklan itu pendek dan cerita benar panjang. Maka yang panjangnya yang berlaku benar di akhirat bila-bila selepas pada kiamat, maka yang nak tunjuk pada Rasulullah adalah klip-klip video yang Allah potong tunjuk pada Rasulullah. Dan bila yang Allah tunjuk, itulah yang akan berlaku sungguh di akhirat nanti.